Untuk banyak selawat, untuk banyak zikir, untuk banyak la ilaha illallah tak boleh dibayar. Tidak boleh dibayar dengan pangkat, dengan kemasyhuran, dengan duit. Tak boleh. Dia mesti dengan keikhlasan. Upahlah 100,000 sebulan untuk orang tu berselawat sehari 10,000. Tak boleh. Dia tak boleh buat. Memerlukan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ribuan malam ni dalam masjid. Tapi berapa ramai yang Allah akan pandang hati dia untuk Allah campakkan istiqamah untuk dia dapat maklumat hak malam ni kita bercakap. Maka duduk dalam majlis yang penuh dengan malaikat ni, insya-Allah mintalah sekarang dengan Allah Subhanahu wa taala untuk Allah bimbing hati kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak ramai Allah pilih. Tak ramai Allah pilih. Ramai yang hadir, tapi tak ramai yang akan dipilih untuk istiqamah dalam mengerjakan satu-satu ibadat.